Tuan-tuan, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam mana Nabi nak kenal? Dah lah ramai, padang mahsyar esok pula pun ramai. Maka jawapan dia ialah apabila mereka itu banyak berselawat, maka nama kita cukup banyak kali dah disebutkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Sayyidina Ali kata, ad-du'a'u mahjubun hatta yusalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua doa dihijab sehinggalah diselawatkan dalam doa itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila kita nak doa apa pun, mula dengan puji bismillah, puji Allah, selawat, berdoa, lepas tu tutup pun dengan selawat dan puji Allah.